Hello korang, good morning. So basically hari ni aku nak bawa korang pergi Aquaverse. Aquaverse ni macam dia water theme park yang dibuat sendiri oleh Universal Studio. Oleh Columbia Picture. Korang tengok tu. So yang ni kat Pattaya, macam ni lah keadaannya. Memang cantik. So korang tengok tu, Columbia Picture Aquaverse. So kita masuklah dalam dulu, tengok apa dia ada. Sebab dia water theme park memang best gila. Memang everything bertemakan movie. Jangan scan, scan bawah ni. Scan and then masuk. Ni dalam movie apa? Cloudy with a Chance of a Meatball. So the first thing korang akan masuk is korang akan nampak Hotel Transylvania punya ni. Wow, gila, vibrant sangat. Korang tengok tu. Wow, cantik. So macam ni lah keadaannya, korang tengok tu. Ini karakter-karakter dari Hotel Transylvania ni, belakang ni. Memang vibrant lah tempat ni. Not bad. Kita akan pusing-pusing dulu kat dalam ni. Mari lah. Warna dia best. Warna dia colour-colour dekat sini. So kita tengah pusing-pusing sekarang. Tu nampak tu. Wow. Ada Ghostbuster, Hotel Transylvania, Christmas. Yeah. Hollywood Square we have show here. Everything Hollywood punya tema. Every show is shown here. Kat sini pun banyak restoran tau. Ni salah satu restoran dia. Wow. This is Asian kitchen. Asian kitchen. Maybe you can try. Basically diorang ada banyak macam booth macam ni tau, yang korang boleh sewa. Memang bright lah, memang bright. Korang tengok, macam-macam ada. Ini tempat macam tempat makan lah, tempat lepak. Ini dia punya main tempat mandi tu, yang ada ombak. Lepas tu sana ada macam theme park lagi. Itu untuk budak-budak yang tu. Ini ada lagi satu kemah. Ini rare sikit. Dia macam bentuk tiga segi macam tu. And ada Gran Turismo punya go-kart. So ini dia punya map lah. Korang tengok. Ada Hotel Transylvania, ombak tadi, go-kart, Bad Boys for Life. Di Emoji Movie ni Ghostbuster, Zombieland, Cloudy with a Chance of Meatball, Jumanji, Ghostbuster. Macam sekarang kita tengah nak pergi kita punya tempat rehat. Bukan tempat rehat, tempat simpan barang yang dipanggil Cabana. So tengok tempat tu. Memang kena pakai sunglass lah. Silau betul. The colour so bright. Yes, so bright. Basically macam tu lah keadaan dekat Aquaverse Columbia Picture dekat Pattaya. So sekarang masa untuk kita mandi pula ataupun explore, main semua game. Gila tengok. Wah. Pre-wing fly, I think Zombieland. Kat sini ni, yang ni ride dia yang bertemakan setiap movie. Woi. Ini pula area Lazy River dia. Tengok dia punya sungai dia. Nice. Dia tempat macam ni, let's say kalau korang datang pagi-pagi, dia sangat best sebab relax, tak ada orang. Kalau nak dibandingkan dengan Samui Lagoon, sini dia sedikit panas sebab dia tak ada any pokok sangat. Tapi best. Kat sini pun ada go-kart tau. Tu korang tengok ni. Bukan go-kart, ada macam kereta drift ada, go-kart ada. Memang ini memang mencabar ni, memang bingit lah ni. Tengok ni dia punya gelanggang lah, dia punya kad dia. So jom kita try. Just okay. Wah, gila tu, kita main go-kart dulu.
Go! Yang ni pula bumper car yang bertemakan Ghostbuster. Woi, wow. Wah. Gila, nampak tu. Punya bumper car. Menarik tengok tu. VIP include Tu. this also. For everyone. Everyone can include lah. Jom main. So meaning it's time untuk kita naik. Kita naik yang dah on. So tengok tu. Nak naik senang je. Ni brake. Brake start. So kita pakai lebingan dulu. Macam sekarang kita tengah naik bumper car pula yang bertemakan Frozen. Oh, walaupun pada kena langgap. Ini main kasar, tunggu. Gila. So bawa macam ni. Okey lah, dia tak laju sangat. Mesra kanak-kanak. Dia very slow lah. Nice. Jom. Wow. Ini Samsung jalan raya ni. Asal macam tu ni? Oh, dia tak boleh ni laju. Wah. Kita ada konvoi pergi ke Genting Highland. Dekat sini pun ada surfing tau kalau korang nak naik. Tengok tu, ada surfing. Memang tema dia surf up. You can change your play. Everything tema surf up. Lepas tu sini pun ada mini golf tau yang bertemakan the Emoji Movie. Nice, cantik. Menarik. Okay korang, basically sekarang kita dah
bersiap. So kita nak explore apa yang ada. So kita mandi lah sikit kan. Serius tak ada orang walaupun hari ni hari Sabtu. Memang agak panas. Korang kena wajib pakai sunblock. So nak letak barang dekat apa? Dekat tempat perkemahan ni. Kita boleh tengok dia orang main surf lah. Tengok tu. Main surf. Mantap lah. Tengok tu. Tak boleh. Oh. Jatuh tu tersembam ke lah. Tengah ajar. Ada yang macam budak-budak punya. Tengok. Bukan budak-budak sangat tapi the best. Masuk lah selok air. Wah, nice. Gila. Kat sini ada anjing. Oh, dekat sini pun ada macam ombak-ombak. Dia punya lazy river dia. Nice. Oh, dia bisa explore belah sana pula. Zombieland. Lepas tu kita ada apa ni? Cloudy Wetland of Meatball. Oh, yang ni dia punya lazy river dia. Korang just ambil pelampung and then korang just pusing je ikut. Dia akan buat satu round. Nice. So, rasa kena ambil satu kot. Ambil satu pelampung. And kita berlazy river lah kat sini. And right now masa untuk kita ambil pelampung. Aku nak ambil yang kecilnya lah. Kecil ni. So kita try lazy river ni. Memang best sebab dia korang just duduk je. Basically apa pun tak payah buat. So dia macam ombak tau, tengok.
Oh, gila. Okay, kita main indoor golf pula. Oh, okay. Ini pula dekat bahagian ombak dia. Kat sini korang siap boleh layan movie tau. Movie. Dia every 20 minit akan ada 5 minit punya wave kat sini. Ini menu-menu dia. So everything bayar pakai wristband tau. Bayar pakai wristband je. So ice cream pun ada. And aku order tea. Ada bubble siut. Tengok tu. Gila. Tengok tu. Mani boy. Mandi boy ah. Hey. Ha? Yeay. Nice. Tengok sini. Wei, tengok ni. Sini. Ui, sedap kan makan ni. Wah. Oi, oi. 看味道有那个 bubble gum 的味道，你 boleh makan. Ada bau bubble gum? Ada bau bubble gum. Wei, bubble gum punya bau. Bubble gum. Party boy guys. Rizwan dah pandai-pandai sekarang John. Yeah. Mandi boy. Jom. Yang rambut banyak bubble. Ha? Rambut banyak bubble ah. Ini apa? Oi. Ada bubble lanciau. Bubble lanciau. Bubble lanciau. Tu. Sini. Lah, no bubble siap. Bubble. Ya. So ni menu dia. Yang halal boleh makan. Tu ada yang tak halal. Macam ni bacon, ni burger babi, ni halal. So kita order onion ring. Ada Christmas show.
Okay korang, basically macam ni lah pengemaraan kita dekat Aquaverse. So let's say kalau alalang korang next time turun Bangkok, so 2 jam perjalanan naik van boleh sampai sini dah kat Pattaya. Wow, dekat sini kita ada Ghostbuster punya kereta ke, tengok ni. Oh, menarik. Tengok tu atas, ini tempat tangkap hantu ni, Ghostbuster. Tengok ni kereta dia, Ghostbuster punya kereta. Nice.